Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Azwa. Kali ini cikgu akan mengajar murid-murid berkaitan dengan matematik tahun 5 iaitu menamakan nombor sehingga 1 juta. Sebelum tu kita lihat kepada standard pembelajaran kita di mana murid perlu menyatakan nombor sehingga 1 juta iaitu murid boleh membaca sebarang nombor dalam perkataan, menyebut sebarang nombor dalam bentuk angka dan menulis nombor dalam angka dan perkataan. So ada 3 perkara di sini yang kita akan pelajari iaitu membaca, menyebut dan menulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kalau dilihat di sini kita ada beberapa keping gambar di mana dalam gambar ni kalau kita lihat dia mempunyai beberapa nombor bulat. Okey. So ada beberapa contoh nombor bulat. Okey, kita lihat dulu nombor bulat yang pertama di dalam petak yang berwarna biru. Kita lihat petak yang berwarna biru. Okey, so kalau dilihat dekat sini kita ada 6 digit angka di sini, 6 digit di mana kita perlu mengetahui kedudukan setiap nombor ni mengikut nilai tempat dia sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. So apa yang murid-murid perlu letak adalah kita letakkan dulu, maksudnya kita perlu letakkan nombor ni daripada kanan ke kiri bermula dari belakang. So kita masukkan 3 di bawah 2 di bawah puluh, 4 di bawah ratus, 4 di bawah ribu, 3 bawah puluh dan 2 di bawah ratus ribu. So kalau kita lihat di sini kedudukan setiap nombor ini berada pada nilai tempat yang betul. So murid-murid kena pastikan. Okay, contohnya nombor 2 tu berada pada ratus ribu. So kita kena tahu ratus ribu ni ada berapa sifar. Kita tukar color kejap. Okay. 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. So ratus ribu tu nilai dia 2. So kita ada berapa sifar? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 sifar. So kalau 30,000, 10, ratus ribu, 10,000 dia 3. Jadi 10,000 ada 4 sifar. So kalau 4,000 pula 10, ratus. So ribu dia 4. So ribu ada 4 sifar. Manakala ratus pula 4 sini 4. So ratus ada 2 sifar. Puluh ada 1 sifar dan sah hanya ada nombor 1 digit sahaja. So murid-murid perlu kenal pasti dulu kedudukan nombor ni berada pada tempat yang betul. So macam mana kita nak sebut nombor ni? Kalau murid-murid perhatikan, sini cikgu letak garis tengah ni untuk memisahkan nilai ribu dan bahagian ratus. So kalau murid-murid lihat kat sini ada 3 perkataan ribu. So garis ini memisahkan perkataan ribu. So macam mana kita nak sebut? Seperti mana yang murid tahu, sini nilai 10 ratus. So cara nak sebut dia ialah 234,423. So macam mana kita nak sebut? 200 2 30 4,423. 423.
Okey, so kita tengok semula untuk nombor-nombor yang lain. Kita tengok contoh yang lain pula. Okey, kita tengok yang ni pula. Macam biasa murid-murid perlu pastikan di mana kedudukan nombor pada nilai tempat sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. So murid-murid perlu letakkan nombor bermula daripada belakang. So kita letakkan 5 pada sah, 6 pada puluh, 7 pada ratus, 8 pada ribu, 4 pada puluh ribu dan 5 kepada ratus ribu. So macam mana kita nak sebut nombor ni? Murid-murid perlu lihat ya garisan oranye di tengah ni untuk memisahkan ribu dengan ratus. So bahagian tengah tu untuk memisahkan ratus dan ribu. So kita kecilkan sikit pensel ni. Okey. So ini adalah garis pemisah untuk ribu. Okey, so macam mana kita nak baca? Kita ada 5, 4, 8. So macam mana kita nak sebut? Perlukah kita sebut 500,000, 40,000, 8,000? So murid-murid tak perlu sebut. Kita hanya perlu sebut satu kali saja perkataan ribu. So dekat sini kita ada 3 digit. So kita cara menyebut ialah 548,000. Sekali lagi, 548,765. Macam nak sebut dia 548,000. Ya, 48,000. Jangan lupa. Ribu. So yang belakang ni kita sebut macam biasa 765. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, so kita tengok nombor yang ni. Nanti dulu. Kita tengok nombor yang warna kuning. Okey, so apa step yang pertama? Murid-murid perlu pastikan kedudukan nilai tempat sah, puluh, ribu, ratus ribu, puluh ribu. Okay, cikgu tertinggal dekat sini. Sah dekat sini. Okey, so macam biasa apa kita letak? Kita letakkan nombor ni bermula daripada belakang. So digit ni, setiap satu digit ni pastikan berada di tempat yang betul. So kita mulakan daripada belakang. Sah. Sah. Puluh. Ratus. Ribu. Puluh ribu. Ratus ribu. So garis di tengah ni adalah untuk kita memisahkan nilai ribu. So macam mana kita nak sebut? 104,000. 104,000. 104 sebab puluh ribu ni sifar, so kita tak perlu sebutlah nombor dia. Kita terus sebut 104,000. 322. 104,322. 104,322. Okey, so kita akan nampak kat sini 143, 104,322. Okey, yang ini sekiranya dia diberi nombor. So kita nak tukarkan nombor ni dalam perkataan. So murid-murid pastikan mesti letak setiap digit nombor ni berada di nilai tempat yang betul. Kemudian baru tukarkannya kepada perkataan. So sekarang ni macam mana kita nak tukar dari perkataan kepada nombor pula?
Okey, seterusnya kita nak sambung bagaimana kita nak menukar perkataan dalam angka. Okey, cikgu tunjukkan satu contoh di sini. Okey, contohnya 234,002. So, murid-murid kena pastikan bahawa garis tengah ni memisahkan antara nilai ribu. Ini. Okey, so kita ada sa. Kita ada sa, kita ada puluh, kita ada ratus. Kita ada ribu, kita ada puluh ribu, kita ada ratus ribu. So, kita ada 3 digit di sebelah kanan dan 3 digit di sebelah kiri mewakili sa, puluh dan ratus. Yang ini mewakili ribu, puluh ribu dan yang ini ratus ribu. So, macam mana kita nak tulis? Garis tengah ni memisahkan nilai digit ribu. So, murid-murid perlu lihat dulu nombor ni. Kita bulatkan dulu. Ni kena ingatlah teknik cikgu ajar. Bulatkan dulu ribu. Kita tengok, kita bulatkan ribu. Kemudian kita tengok yang sebelum dan selepas perkataan ribu. Sebelum dan selepas. So, sini yang ini selepas. Yang ini sebelum. Tengok sebelum perkataan ribu. Apa dia sebut? 200. Dia tinggal S ni. 234. Semua murid boleh tulisan ni. 234. 234. So, ribu ni biar ni adalah garis pemisah. Jangan tulis pula perkataan ribu ni. Cikgu cuma wakilkan garisan ni dengan perkataan ribu. Okey, seterusnya bahagian selepas ribu. Apa perkataan dia? 2. 2 saja. Ada tak ratus disebut di sini? Tiada. Puluh ada tak sebut? Pun tiada. So, ratus sifar, puluh pun sifar. Hanya 2. So, inilah jawapan untuk menukarkan perkataan kepada angka. So, tips dia kita perlu bulatkan dulu perkataan ribu. Baik, cuba kita tengok contoh seterusnya. Okey. 700. Okey, tengok contoh yang seterusnya. 769,332. Semua murid perlu pastikan yang mana kita perlu apa dulu? Bulatkan dulu. Yang kita perlu yang ni bulatkan dulu ribu. Kita bulatkan dulu ribu. So, ini ialah garis pemisah. So, dekat sini ada sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey, so kita tukar color. Okey, cuba tengok yang sebelum. Sorry, ini sebelum. Sebelum perkataan ribu ni dan ini selepas. Baik, ini sebelum, selepas. Cuba tengok sebelum perkataan ribu. Apa dia tulis? 769. Semua murid hanya tulis 769. 769. Okey, tengok perkataan selepas perkataan ribu. Apa dia tulis? 332. 332. Sangat mudah ya. Sangat mudah untuk kita menukarkan perkataan kepada angka. Okey, cuba kita tengok contoh yang lain pula. Okey, alamak. Data laju pula cikgu. Okey ni. 620,000. Nampak tak garis tengah pemisah? Okey. Apa yang murid perlu buat? Kita perlu bulatkan dulu perkataan ribu. Sebab ribu ni ialah garis pemisah antara ratus. So, kita ada sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Kita tengok nombor yang sebelum ribu. Perkataan apa yang ditulis? Dan selepas ribu. Kita lihat perkataan sebelum ribu. Apa dia tulis? 620. 620. Okey, tengok yang selepas pula. 204. 204.
204. So ini sebenarnya adalah satu kaedah yang paling mudah untuk murid-murid membina ataupun menulis angka dan perkataan kepada angka. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.